Ini kisah 10 jam yang menyeksakan dalam hidup aku. Di kolam best PD Lukut, jam 3 petang, Ustaz melabuhkan kail. Masa berlalu, jam pertama tak ada ketukan. Buat apa bang? Mancing. Dapat dah? Belum. Masuk jam kedua, masih tak ada langsung ketukan. Matahari pun dah mula turun. Kesabaran pun dah makin menurun. Satu ketukan pun tak ada. Tapi member aku ni memang kental. Dia masih teruskan usaha. Dah 6 jam dah. Aku punya level kumpau dah tahap legendary dah ni. Nampaknya hasil usaha dan kesabaran telah membuahkan hasil. Tapi bukan akulah yang berhasil tu. Seekor gerut-gerut telah tewas di tangan beliau. Aku pula kumpau sampai sudah. Dah, jom balik. Aku dah hitam hari ni.